Hello guys, selamat pagi. So hari ni saya nak pergi kerja. It's a weekday kan. So saya nak pergi kerja ni duit 200 lah. Dia baru lagi saya angkat duit ni. Tapi kalau tengok dengan mileage, tengok dah 6,700. Yes, sebab saya balik daripada Senayan, saya pergi ke Ceras. So total pergi balik like 125 lah kot. Tentulah lebih kurang around that 125 km daily. So far macam bagi pendapat saya lah, motor ni dia okey kan, sedap. Yelah, before this saya pakai RS 15. So saya baru tukar, saya rasa lah 3-4 bulan lah macam tu saya tukar. So far memang tak ada masalah. Cuma masa awal-awal yang saya beli, seperti yang kita tahu, Duke 200 ni dia punya top dia tinggi. So dia motor torky, tapi top speed dia alah manjanya gitu. Sebab kalau ikut tengok mana-mana video kat luar, top speed dia boleh pergi like 137 ke 142, mengikut pada angin, bintang angin, mengikut pada berat badan dan sebagainya lah kan. So motor ni sejujurnya saya dapat top speed pun saya jarang bawa laju. So kalau saya tahu saya bawa sini 195 macam tu je saya bawa. Saya tak bawa kalak-kalak pun. Bila kita bawa, kalau perasan untuk siapa-siapa yang ada Duke 200 juga lah kan, bila kita bawa 100, dia dah start, dia punya RPM tu dah start naik tinggi tau. Kalau 100, 110, 120 lah paling ketara rasa gegaran dia tu, 120. So macam saya jenis macam tak berapa nak suka sangat dengan gegaran tu. So saya tukar dia punya sprocket. Saya turunkan sikit belakang sajalah, macam tu. So asalnya dia lori siap. Asalnya lori pula ada aku dah tersasar. Okay. Tapi asalnya dia 200 ni punya sprocket is 14 depan dan belakang dia 40. So saya tukar belakang dia tu jadi 42. Sorry. Itu yang saya tukar. 14 depan, 42 T belakang. So yang saya tukar 14 T depan saya maintain, belakang saya tukar kepada 40. Kalau macam dia tukar sprocket tu kepada 40 macam saya lah, saya yang saya perasan, sebab sebelum ni saya record masa saya pakai 42 T belakang tu, yang asal tu, original. Masa saya bawa 100, saya punya RPM dah apa, saya boleh kata dah masuk cecah 8,000. Tak apa, nanti saya akan check semula dengan saya punya record tu. Saya ada catat lah dia punya record, just bawah ni saya catat sebab nak tengok beza. Tapi sekarang bila saya bawa 100 tu, saya cuba bawa 100 susah sikit dia bukit 7,500 RPM pun tak sampai. So dekat situ nampak dia ketara, walaupun 2 gigi saya turun, so nampak ketara lah dekat situ. So which is saya bawa lagi santai lah bila saya bawa 100 tu, compare dengan yang asal. Sebab saya fikir saya kalau nak tahu ni memang hari-hari 125 km anggaran macam tu memang pergi balik. Bulan lagi satu, kenapa saya beli Duke 200 ni? Sebab saya mampu tu je. Itulah apa, jawapan yang paling mudah. Tak adalah, tak juga. Itu salah satu sebab lah, modal. Sebab dekat pasaran on the road pun motor ni lah 14,000 yang boleh dapat. So kalau nak compare dengan motor-motor lain, sebab saya buat comparison,
dengan Y-Suku kan, dengan R15 agak lebih kurang. MT-15 pun saya compare, agak lebih kurang. Saya tak nafikan MT-15 dia punya lawa dia. Walaupun dia 150 kan, tapi dia lawa. Saya suka rupa dia. Tapi motor ni pun saya minat. So saya di memang kat situ. So saya compare betul-betul dari segi penggunaan soal. Dari segi modal lah, terutama sekali dari segi modal. Sebab kita ni nak membeli kenderaan, ke satu benda kenderaan ni bukannya aset, dia adalah liability. So jangan ikut nafsu, jangan dengar cakap kawan-kawan, jangan dengar cakap makcik-makcik bawah. Semua benda lah. So kita beli ikut kemampuan kita. Tanya diri sendiri, jangan tanya orang. Tanya diri sendiri, kita buat survey kan. Sekarang semua benda hujung jari. Tak dia apa kita nak kan. Nak compare tu, compare ni, benda semua boleh dapat bro. So cari je, kita compare kat situ. Tengok kemampuan kita, tengok minat kita dekat mana kan. Kalau ikut saya punya penggunaan atas highway, kalau ikutkan motor-motor yang 2 silinder lah kan, macam MT-25 kan. Tapi apakan daya, saya dah ada komitmen lain. So saya punya komitmen yang saya boleh tambah, ni lah dia, Duke 200. Saya dengar cerita dia dah masuk, tak rasa lah. Nanti akan ada Duke 200 yang dia dah tukar headlamp. Meter ni dia dah pakai FT meter macam 390 punya kan. So macam banyak lah improvement. Tapi CC tetap sama, CC dia tetap sama, ini sama. Lagi satu, dia punya motor ni, tangki minyak dia ni besar. Kalau tak silap saya, dia ada 13.5 liter. Kalau saya salah nanti saya masuk saya tulis semula, nanti saya risik semula. Kalau saya 13.5 liter. So saya isi kuning je. Kenapa isi kuning? Suka hati lah, tu dua saya. Kalau nak isi hijau ke kuning ke, itu dia saya. Tak ada lah. So jimat lah, jimat. Saya selagi saya boleh jimat, saya jimat lah. Kalau motor ni, kalau dari segi minyak, ada consumption dia, saya boleh kata jimat. Motor ni memang lepas pergi. Even dah macam ni kan, jadi saya panggil dua bawah lah. Dua bawah macam ni, dia dah bagi indikator signage dah, low fuel macam ni. Nampak tu, low fuel level. Selalunya dua bawah sini dia dah bagi tahu. So usually kalau macam saya pergi balik 125, selalunya lah saya isi pada hari yang ke-3 ataupun hari yang ke-4 kalau saya nak lajak sikit. Lepas. Tapi berbalik pada cara kita bawa. Bila kita rem dia sampai 110, kita bantai dia 102. So dia akan kuat sikit dengan minyak. Itu apa yang saya perasan lah. So selalu saya bawa 90, 100, 105 macam ni dah okey lah. Saya boleh kata untuk beginner, pasal saya upgrade daripada RS pergi ke Duke 200, bagi saya berbalik. Untuk beginner lah, untuk buat rasa-rasa. Sebab motor ni pun nimble je, dia senang kontrol. Dia dalam adik-beradik dia kan, yang jenis spesies-spesies motor macam ni, dia antara yang ringan lah. Senang nak mencilok. Itu satu lagi sebab kenapa saya pilih motor naked. Saya nak mencilok, okey, senang, dia nimble. Motor ni pun senang nak mencilok kan. Kontrol dia pun senang. Saya memang kontrol dia macam tu je. And then dia lagi balance lah. Tu yang saya boleh kata. Aduh, kata ni, apalah saya tak marah bang kan. Tu ha, masalah manusia. Atau tambah jam kan. Adalah kita pun tak ada hak nak marah lah. Sebab itu bukan lalu motor pun sebenarnya. Itu kan lalu emergency, masuk kiri ya.
So kalau bawa jalan-jalan bandar macam ni, motor ni sangat seronok. Kita punya pick up ada lah, motor ni pick up ada. Even though, sejujurnya, even though saya tukar sprocket belakang 40, dia rasa berat tu. Tapi beza dia, saya boleh kata 10% ni, dan 5 ke 10% ni beza dia. And then dia still lagi macam boleh pergi. Kalau saya ni tak boleh pergi. Cuma tak seperti daripada saya beli dengan kilang kan. So motor ni untuk jalan bandar, buat daily ride kan. Kalau macam korang yang dekat-dekat lagi sesuai. Macam motor ni nak bawa dekat jalan-jalan macam jalan cornering kan, main corner sedap. Memang sedap. Tapi ramai orang sarankan tukar tayar lah, yang performance dia lebih tinggi. Tapi macam saya, bagi saya tayar daripada kilang ni dah okey. Sebab saya bukan jalan corner pun. So saya macam buat apa saya buang duit, tunggu dia botak nanti saya tukar. Baiknya contohi abang ini ya. Dengar tak bunyi tu? Tu bunyi kipas dia. Bunyi kipas dia memang bising sikit lah kan. Tapi bunyi tu menandakan kita punya sistem penyejukan tu berjalan dengan baiknya. Kalau dia tak berbunyi orang tu lagilah merisaukan. Untuk pengetahuan yang pada yang tak tahu, motor ni dia kan dia memang panas, dia cepat panas. Sebabnya motor ni dia buatan dia Eropah punya motor. So bila masuk Malaysia ke negara kita ni panas. Macam mana kita nak masuk? Okey tak okey? Isap rokok bahayakan kesihatan. Okey, kita dah sampai. Bising. Biasalah. Memang lah kat bising. Jom, masa untuk kerja.